Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lihat wabarakatuh. tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. Jadi kita usaha lakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih bagi ruang untuk kita bersama-sama dalam bulan Ramadan. Bahkan kita dah masuk separuh yang kedua. Tuan-tuan, malam ni malam 16. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bulan puasa ialah satu bulan yang Allah kurniakan bagi kepada umat ini kelebihan itu amat banyak. Tak terhingga dan tak boleh nak banding dengan bulan-bulan yang lain, dan tak boleh nak dibanding dengan umat-umat yang lain. Tuan-tuan dan puan, bulan puasa ialah bulan yang dikatakan rahmat dan juga keampunan, bahkan sebab yang menyebabkan seseorang itu dapat membebaskan daripada api neraka. Khususnya tuan-tuan, pertengahan itu masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa awsatuha maghfiratun. Pertengahan itu ialah keampunan. Tuan-tuan dan puan, keampunan adalah satu perkara yang amat besar yang kita perlu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita baca Quran, kita main masjid, kita semayang tambahan bulan puasa, sunat tarawih dan sebagainya. Matlamat kita tuan-tuan ialah supaya kita berjaya di akhirat. Apa berjaya di akhirat tuan-tuan? Dapat lepas pada azab Allah, dapat masuk syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, siapa-siapa dapat menjauhkan diri daripada azab Allah dan dapat bawa diri dia ke syurga, itulah kejayaan yang sebenar. Tetapi Allah beritahu kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidak lain tidak bukan sememang pun kehidupan dunia itu ialah gurur, tipu daya, permainan sana gurau sementara. Latu balawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dan sememang pun kamu akan dipuji oleh Allah, sama ada dalam hal harta jaga diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan, sama-sama sebagai tazkirah kali pertama, esok ada semalam lagi. Tuan-tuan, walaupun dah malam ni malam yang ke-15, saya beri peringatan pada diri saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan, kita alhamdulillah daripada pagi tadi kita dah soleh. Kita bangkit makan sahur, tengah orang tahajud, sembahyang subuh berjemaah, tadarus, kuliah duha. Dan tuan-tuan, ada satu benda yang kita perlu memperbaiki, termasuk saya sendiri. Ketika kita berbuka puasa tuan-tuan, kita tak boleh jaga, bahkan kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terlibat dengan pembaziran. Sedangkan pembaziran itu hukum haram. Sedangkan pembaziran itu tuan-tuan saudara syaitan. Tak ujung kita buka puasa tuan-tuan, kita melakukan kesalahan dengan orang panggil tak rasa bersalah. Makanan ambil tuan-tuan, memanglah tuan-tuan dah tahan makan sehari, pergi pula makanan Allah. Lebih lagi kalau ni tuan-tuan, kalau buka puasa masjid surau, boleh dikatakan semua ditajam. Tak ada, jarang yang kita pergi masjid surau bawa potluck, jadi tak ada. Dulu mungkin ada, dulu. Dan ni tak ada tuan-tuan, semua tajam. 1,800, 1,500, 2,000. Ada setengah masjid sampai 3,000 sehari. Setengah masjid 4,000. Paling kurang tuan-tuan, satu kepala 10,000. Kalau masjid tu ada orang buka puasa 300, 3,000. 400, 4,000. Kita nak saja buka puasa satu hari 4,000, innalillah. Tak tahu lagi tuan-tuan di kalangan tuan-tuan mampu. Bagi saya tak mampu lah. Walaupun begitu tuan, orang yang saja tidak ada masalah, kalau dia itu halal, ikhlas tuan-tuan, akan kongsilah segala pahala ganjaran amalan orang yang berbuka puasa itu dengan dia. Dan orang yang tuan-tuan buka puasa pun tak kurang pahala pun. Tetapi tuan-tuan, kalau membazir, orang yang saja tak ada kena-mengena, orang
Tuan-tuan bubuh hot ni, bubuh hot ni, dah tak habis. Tak habis tuan-tuan nak pergi ke mana? Tuan-tuan, Pak Tuan dia bahas kat kita tuan-tuan, apa maknanya kalau kita buka puasa tapi kita makan seolah macam qadha lagi 2 waktu yang kita tak makan. Tuan-tuan, kita bukan nak bincang sah tak sah. Kita nak bincang puasa kita ni tuan-tuan, bukan sekadar tuan-tuan kita nak bagi lepas hukum kata wajib, tapi kita nak puasa tu tuan-tuan. Boleh jadi tuan-tuan nak, dan ada kata as-sawmu junnatun, puasa itu akan jadi tuan-tuan perisai untuk kita di akhirat. Bukan sekadar tahan makan dan minum dah kau, tapi tuan-tuan nak puasa tu tuan-tuan boleh diperisai penghalang kita di akhirat nanti pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, satu benda yang kita terlepas pandang, kita terlibat dengan benda haram dengan cara tak langsung, dengan cara tak sedap. Dan satu lagi tuan-tuan, saya berpesan selalu tuan-tuan dalam kuliah saya ayat ni, boleh dikatakan lah ni tuan-tuan, majlis surah semua tajuk ayat betul. Kita pun main ada berlama tuan-tuan, semua majlis ada depan tu. Tapi kalau dah ambil tuan-tuan, tolong minum bagi habis. Tak habis bawa balik. Tak boleh bawa balik tuan-tuan segala tu, tuang kat pokok pun tak boleh. Jangan tuan-tuan tinggal macam ni tuan-tuan. Surau bukan nak simpan dah, masjid kan nak simpan, siap pun tak ada nak simpan, ambil pun nak tuang sampah. Yang lebih sikit ni tuan-tuan nak kena jawab dengan Allah. Nak kena jawab dengan Allah ni, sitik pun Allah tanya. Mentang-mentang orang bagi tuan-tuan, kita tak kena beli. Kita pun tuan-tuan tidak rasa benda ni ada nilai. Kalau tuan-tuan pergi tempat tak ada ayam sebotol ni RM50, baru tuan-tuan tahu. Nak beli habis sebotol tu tuan-tuan jaga dah, jaga pula berapa apa. Nak beli pula RM50. Dan ni tuan-tuan tak kena beli. Sama-sama tuan-tuan. Dulu tak ada ayam ni. Zaman mula-mula dulu tuan-tuan pakai bawa botol ayam. Tak zaman dulu. Mula-mula tuan-tuan main tawaf pakai bawa botol ayam lah. Tabler tu orang laku lah jual masa tu. Botol macam-macam pattern, bawa tak tengah ni, tak hujung pun. Nak jatuh lah, kolek lah macam-macam. Jadi tuan-tuan tak ada dah. Dan ini semua ayat orang ditajam. Tapi tuan-tuan jaga. Jangan membazir. Kita nak bagi puasa kita ni elok, bukan sekadar tuan-tuan awal, tengah, tapi hujung pun nak bagi jadi elok. Tuan-tuan, saya tak bincang bab baca Quran. Kasih pun tuan-tuan, tengah-tengah ni maghfiratun, keampunan. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tuan-tuan, Nabi sendiri tuan-tuan istighfar aksar, lebih banyak 70 marratan. Tuan-tuan, satu riwayat kata tuan-tuan, lebih daripada 100 marrah, 100 kali. Sedangkan Nabi tak ada salah. Nabi ni maksum. Apa makna maksum tuan-tuan? Dijauhi daripada kesalahan. Kalau salah pun Allah dah ampun. Mana bukti nak? Liyaghfirakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah kata, Muhammad, kamu ni aku ampun sebelum dan selepas. Berarti tuan-tuan, Nabi tak ada dosa. Walaupun Nabi tak ada dosa tuan-tuan, hari-hari Nabi istighfar 70 ke 100. Tanya kita tuan-tuan, berapa? Lebih-lebih dari bulan puasa ni tuan-tuan. Dan tengah-tengah pula Allah sebut melalui lidah Nabi kata apa? Keampunan. Ambillah peluang-peluang ini tuan-tuan untuk apa? Untuk kita dapat keampunan. Tuan-tuan, satu orang ibadat dia banyak-banyak mana pun tuan-tuan, kalau dia buat kesilapan, kesalahan dan Allah tak ampun, dia tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk. Tuan-tuan, masuk syurga ni dia tak boleh ada kesalahan. Dan yang boleh ampun kesalahan hanya siapa? Allah. Adapun kesalahan kita dengan manusia, hak tu kena minta maaf, kena minta ampun, kena bagi balik hak dia. Kita ada salah dengan siapa? Hak tu tuan-tuan Allah tak maaf kalau tuan diri tu tak maaf. Maka tuan-tuan ambil juga peluang-peluang puasa ni kita mohon maaf kat orang. Sebelum puasa mengumpat banyak kat CA tu, main bulan puasa jumpa di tarawih tuan-tuan. Ni aku bisa minta maaf lah kat aku, ada tu mengumpat kat aku banyak sikit, minta maaf lah. Agak-agak bulan puasa orang nak marah lah tuan-tuan. Orang nak marah lah. Nak marah pun dia reda lah. Lebih-lebih minta maaf masa tak buka puasa lagi tu.
Dia tak sama minta maaf hari raya. Kadang-kadang minta maaf hari raya tu tuan-tuan jadi adat ya. Tahu mana tuan-tuan? Lepas meraya sekali lagi tuan-tuan, gaduh pula. Jangan kata orang lain, suami isteri pun. Nah, ni sepatut dekat kat raya. Tengok tuan-tuan jadi adat minta maaf. Nah, pegang salam. Minta maaf abang no. Nah. Tengok-tengok tuan-tuan sekali lagi lambat nak pergi merajuk orang. Tadi minta maaf. Adakah minta maaf tu betul-betul daripada hati ataupun ada? Setengah nyebut-nyebut minta maaf. Kosong-kosong nak, kosong-kosong tu. Nah. Tengok kawan tu buat dia musuh, dia buat tak panggil. Amai surau tu. Awak hang tak panggil aku dia buat. Allah buat sikit lah. Buat waktu dia buat sedap tak panggil kita. Tadi minta maaf. Betul tuan-tuan. Minta maaf ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu, minta maaf segi adat. Adat kebiasaan hari raya. Tukar pergi minta maaf betul-betul. Dan tuan-tuan ambillah peluang ni. Yang Allah kata, tuan-tuan lidah Nabi kata apa? Maghfiratun ta'ampunan. Bangun tengah malam, tuan-tuan munajat dengan Allah. Tuan-tuan, ketika kita nak buka puasa, doa mustajab. Kita berpuasa, doa mustajab. Bulan puasa, doa mustajab. Berapa mustajab? Dah pun 2-3. Nah, tapi kadang-kadang tuan-tuan, syaitan dia terbiah kita tuan-tuan. Daripada 10 bulan puasa, bukan kita tuan-tuan, kita bukan sekadar diterbiah, kita jadi adik-beradik syaitan. Saya sebut dalam awal-awal yang tak kena apa, tazkirah saya kali pertama saya akan sebut lagi. Nah, kita ni jadi balik-balik syaitan. Mengaku tak mengaku tuan-tuan? Siapa mengaku tadi ada syaitan angkat tangan? Tak mengaku lah. Saya tanya. Siapa tak jadi balik-balik syaitan angkat tangan? Tak juga. Mana hari mana? Tuan-tuan, tadi saya patah balik awal-awal. Membazir itu saudara syaitan. Siapa membazir? Siapa membazir? Kita. Lepas tu jawapannya kita saudara syaitan. Sebab tu tuan-tuan, ada orang tanya, jawapan mudah-mudah, tapi nak bagi fikir, termasuk saya. Orang tanya, tuan-tuan, nah bulan puasa syaitan tak ada dirantai, tuan-tuan. Nah, dia lepas pula malam nak raya. Tapi orang tak semayang pun tak semayang, tuan-tuan. Orang puasa tak dedah orang pun lama. Pasal apa masih buat kesilapan, kesalahan banyak. Jawapannya, balik-balik syaitan banyak. Siapa balik-balik syaitan? Hak membazir, itulah. Hak membazir tu hak mana? Jawab masing-masing lah. Hak main masjid surau pun membazir. Apakah tuan-tuan? Nah, setengah orang tuan-tuan buka puasa pada tadi ni, dah ni dah buka puasa lagi. Ada? No? Saya tadi tuan-tuan, ni cerita saya. Dia ingat boleh main tarawih tak boleh main. Abang kat Asnawi. Kalau Ustaz tak sampai, naik jadi imam dululah. Ustaz main sampai lewat sikit. Saya tadi dijemput buka puasa di satu hotel. Kita kopi dah. Sebab tu saya main kereta pejabat. Kami pergi 5 orang. Pergilah kita ni, pergi tengok, orang banyak. Tengok makanan, banyak. Tak tahu nak makan apa. Saya pun nak visit orang yang panggil kita. Tahu nak tanya, kepala berapa? RM105. Betul, bukan pasal RM105 satu kepala. Tuan-tuan nak makan apa? Makanlah. Nak makan teruk mana kosong. Nah, kalau puluh lagi dia nyawa tak lepas. Nak ada pun kita kosong. Tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, nak tersah bahas kat kita nak jaga kualiti puasa, bukan nak jaga sah tak sah. Fiqh dia bahas sah ke tak sah. Tersah dia bahas puasa kita, tuan-tuan, pahala ada ke tak ada. Beza dua tu. Tapi dia kena mula dengan fiqh dulu. Jangan langkah fiqh. Jadi rekah ni. Nah, dia kena mula dengan fiqh baru pergi kepada tersah.
Betul tu sahabat kata, kalaulah kita buka puasa tuan-tuan, nah makanan kita seolah macam nak qada 2 waktu yang kita tak makan tengah hari dengan petang, apa faedah puasa? Nah, memang kita pun jadi macam tu. Ayam berapa jenis? 2, 3. Kalau bulan puasa, sejenis ya minum. Nah, siapa makan tuan-tuan minum bulan puasa waktu makan nasi ayam 3 jenis? Ada orang? Tak ada. Yang ada sekali makan dengan nasi ayat 3 jenis bila? Bulan puasa. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan sebelum bulan puasa kita makan dengan makan nasi pun makan, behur pun makan, kuih pun makan, tuan-tuan cucuk pun makan, tuan-tuan bubuk pun makan dalam satu waktu makan nasi. Ada orang belum bulan puasa? Tak ada. Yang ada? Bulan puasa. Kena kat siapa? Kena kat kita. Tuan-tuan, tak salah dimakan tu, tapi dia kata nah, jangan salah faham pula. Saya lagi dengar malam ni balik pagi esok nak perempuan nak pergi pasar mereka baca. Dengar ada ustaz kata semalam 1 saja. Ayam pun 1, lauk pun 1, martabak tak ada. Nah, cucuk tak ada. Dah. Kita nak makan lah. Tapi jangan keterlaluan yang akhir buat pada wazirat tu. Sama-sama kita azam 15 hari lagi insya-Allah. Tuan-tuan buat Quran sedekah saya tak bincang hak tu tuan-tuan. Nah, hak ni yang bagi jarang orang bincang. Nah, pasal apa? Orang yang bincang pun buat juga masalahnya. Nah, sama-sama kita nak memperbaiki insya-Allah. Nah, saya rasa sekat tu dulu, insya-Allah kita sambung insya-Allah mana esok kita tengok ada topik apa Allah bagi kita bincang insya-Allah. Subhanallah subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana wa qira'atana wa ta'limana wa tadhkiratana wa siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Taqabbal Allah. Amin ya rabbal alamin.